Assalamualaikum. Alhamdulillah bertemu kembali. Peristiwa yang dinamakan sebagai krisis adat dan perlembagaan Negeri Sembilan itu telah berlalu pada 5 Jun 2026. Walaupun berlalu, peristiwa ini telah muncul sebagai satu-satunya peristiwa besar tanah air yang melibatkan hak-hak hakiki serta pendirian selain daripada persoalan adat dan perlembagaan. Namun keputusan yang telah dibuat oleh Yang Teramat Mulia Datuk Undang Luak yang 4 di Negeri Sembilan telah berlangsung dengan penyertaan pada ketika-ketika tertentu oleh Yang Teramat Mulia Tunku Besar Tampin. Perlu kita lihat dari dua sudut peristiwa ini. Pertama ialah apakah Datuk Undang yang 4 mempunyai kuasa untuk berbuat seperti mana yang telah diketahui oleh masyarakat umumnya. Jawabnya memang ada, iaitu Undang yang 4 di Negeri Sembilan berhak di bawah perkara 10 dan juga perkara-perkara lain tentang kedudukan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Malah, Undang yang 4 berkuasa memilih dan melantik seseorang yang di-Pertuan Besar atau menurun takhtakan baginda jika didapati pelbagai keadaan atau suasana atau sebab musabab bahawa baginda terpaksa diturunkan dari takhta. Kedudukan yang harus disimpulkan ialah kecacatan yang ada pada seseorang itu hanya Datuk Undang yang 4 seharusnya memegang dan mengetahui. Oleh itu yang dikatakan harus diketahui oleh umum ialah tidak boleh seseorang yang di-Pertuan Besar itu menjatuhkan atau menamatkan khidmat seseorang Datuk Undang. Ini yang dilakukan pada mesyuarat 17 hari bulan April 2026, di mana Datuk Undang Sungai Ujung telah dimuktamadkan dalam satu titah ucapan tuanku yang di-Pertuan Besar di majlis itu untuk mengosongkan kursinya sebagai Undang Luak Sungai Ujung. Walaupun ada pihak menyatakan bahawa terdahulu daripada itu telah diturunkan Yang Teramat Mulia Datuk Undang Sungai Ujung, namun ucap titah yang dibuat pada 17 hari bulan itu adalah kemuktamatannya. Dan dari situlah maka Datuk Undang yang berempat mengambil tindakan pada 19 hari bulan April untuk menyanggah dan seterusnya menurun takhtakan tuanku Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Tentang alasan-alasan yang lain, bukan bagi saya menyatakan di sini atau para peguam yang bertugas untuk membantu menasihati keadaan perundangan sekitar kes tersebut. Terserah kepada Datuk Undang yang 4 menyatakannya dalam suasana, dalam majlis atau dalam kekerabatan Datuk Undang dan yang di-Pertuan Besar. Dengan keadaan yang sedemikian, maka majlis yang diadakan di Tampin tanggal 5 hari bulan Jun itu diatur supaya majlis pemasyuran yang di-Pertuan Besar yang baru dibuat. Namun pada peringkat-peringkat tertentunya majlis ini telah disekat oleh polis Diraja Malaysia dan telah menahan Tunku Nazaruddin Ibni Tuanku Jaafar daripada mengambil bahagian dalam pemasyuran itu. Jadi sekatan ini lebih kurang 2 jam. Barangkali boleh kita katakan sebagai suatu keadaan yang tidak sepatutnya berlaku pada saat-saat itu. Selain daripada itu, di premis Tunku Besar Tampin pula, tidak dibenarkan beberapa orang Datuk Undang masuk ke dalam premis Tunku Besar, termasuk diri saya dan beberapa pembesar adat yang lain. Hadangan yang dibuat ini tampak oleh kami sebagai usaha untuk tidak membenarkan majlis itu dilakukan, walaupun tidak diakui oleh mana-mana pihak. Jadi rasa tekilan itu memang ada di kalangan pihak-pihak yang berwajib. Namun perlu saya sebutkan bahawa peristiwa di hotel itu untuk mendampingi Tunku Nazaruddin telah dihadang. Hanya selepas perbuatan siku-menyiku, tolak-menolak
dan menggunakan bahasa-bahasa yang di luar dugaan biasa, barulah agak kendur keadaan. Dan Yang Teramat Mulia Datuk Undang Luak Jelebu, saya dan beberapa pembesar lain dapat menemui Tunku Nazaruddin. Pada masa itu, sebenarnya pihak-pihak polis dan pemimpin mereka menghuraikan bahawa semua itu adalah arahan dari atas dan tidak membenarkan diri mereka menyalurkan apakah sebenarnya undang-undang yang digunakan. Sama ada SOPSMA, sama ada Peaceful Assembly Act, sama ada apa yang disebut sebagai Ketenteraman Awam tahun 1959 atau 1969, tidak disebut. Jadi pendeknya, peristiwa untuk pemasyuran itu berjaya dilakukan di hotel itu dengan olahan tradisionalnya, dengan olahan doanya, dan kemudian disambung pula pemasyuran itu di premis Yang Teramat Mulia Tunku Besar Tampin sendiri, di mana disaksikan oleh masyarakat yang masih ada menunggu untuk mendengar pemasyuran itu. Timbul kini ialah bahawa apa yang harus dilakukan, ini yang dipohon dari kerajaan pusat dan ini yang perlu dipohon dari kerajaan negeri. Namun, Perdana Menteri ke-10 PMX, Datuk Seri Anwar, telah mengumumkan bahawa Yang Tuan Pertama juga yang harus diiktiraf. Adakah ini hak beliau atau peranan seseorang Perdana Menteri? Atau lebih baik PMX itu mengambil telefon dan berunding apa yang harus dibuat selepas pemasyuran itu? Hemat saya ialah perbuatan itu di luar dugaan. Oleh kerana adat dan perlembagaan Negeri Sembilan itu dihormati di bawah Perkara 71 Perlembagaan Malaysia. Oleh yang demikian, tidak harus Perdana Menteri mengumumkan dulu bahawa kerajaan pusat mengiktiraf Yang Tuan Lama. Ini tidak perlu disebut. Oleh sebab itulah, maka sekarang pihak yang berkaitan dengan isu ini merasakan pengumuman Perdana Menteri itu di luar bidang waktunya dan di luar bidang tugasnya. Rakyat Malaysia harus tahu, lopaknya di Negeri Sembilan, ruangnya di Luak-Luak yang 4 dan Tunku Besar Tampin. Kenapa kuasa itu dialih oleh pusat dan diumumkan pengiktirafan terus tanpa membuat timbang tara dan muafakat dengan Datuk-Datuk Undang yang 4 dan Tunku Besar Tampin yang memegang kuasa penuh terhadap siapa harus jadi yang di-Pertuan Besar dan apakah sebab-sebab seseorang yang di-Pertuan Besar itu harus diturun takhtakan. Jangan kita aibkan sesiapa dan jangan kita hendaknya menjadi hakim di luar Mahkamah Adat. Biar ini diselesaikan cara adat dan Perlembagaan Negeri Sembilan. Jangan seperti pengumuman pembubaran Dewan Undangan Negeri tempoh hari yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar tanpa penglibatan Datuk Undang yang 4. Hanya mengumumkan bahawa Dewan telah dibubarkan dengan restu Tuanku, tetapi tidak menyebut bahawa Tuanku yang berkenan pada saat itu sudah tiada lagi menyandang jawatannya atau dalam kesukaran, kekaburan. Namun dibuat juga. Oleh itu, jika pilihan raya diadakan susulan kepada pembubaran itu, saya berani menyatakan bahawa pilihan raya akan datang ini mungkin tidak sah sebab pembubaran dewannya dipersoalkan pada saat muktamad yang tidak diambil kira. Perdana Menteri diharap dapat menimbang ini semula dan mencari cara yang terbaik. Tetapi jurisdiksi atau bidang kuasa di Negeri Sembilan itu, tolong jangan cabul. Biarkan adat dan Perlembagaan Negeri Sembilan itu hidup. Inilah dinamakan biar mati anak, jangan mati adat.